Saya akan tunjukkan macam mana untuk menambah. Pada bahagian kategori, apa fungsi kategori itu? Saya akan tunjukkan. Pergi pada bahagian sales. Jadi anda akan lihat ada kategori minuman dessert, healthy set dan lain-lain. Jika anda ingin menambah kategori ini, anda boleh pergi ke bahagian menu di 3 baris atas. Pilih pada bahagian kategori dan tekan pada simbol tambah di bahagian atas. Letak nama kategori. Tekan pasti. Sudah berjaya ditambah. Anda juga boleh susun kedudukan kategori anda. Dan mari kita pergi ke bahagian sel semula. Dan di sini akan ada kategori brownies. Itu adalah cara untuk menambah kategori.